Ini pula ialah truk 7 tan Foton Omak S AMT. Kau tengoklah dia punya ruang kabin semua guna plastik keras. Lepas tu kat sini ada satu skrin kecil, tak ada Android Auto, Apple CarPlay, dia cuma ada ciri mirroring sahaja. Lepas tu untuk pemandu pula dia ada gabungan antara digital dekat tengah dan ada 2 meter analog dekat bahagian tepi. Okey, dia punya steering ni nampak macam terlalu tegak kan. Jangan risau sebab dia pun sebenarnya teleskopik. Tapi kau kena banyak tenaga sikit sebab nak naik ni agak berat juga. Tapi ciri paling utama untuk model ni ialah dia datang dengan kotak gear AMT 6 kelajuan. Bahagian tengah ni ada button untuk electronic parking brake, auto hold, satu tempat letak meletak barang dan ada 3 tempat untuk letak botol minuman. Kerusi ni aku berkata agak selesa juga sebab kau pun boleh sandar ataupun tegakkan macam biasalah. Seat dekat bahagian tengah ni boleh duduk 2 orang penumpang dengan selesa. Ada banyak ruang tempat letak barang. Contohnya ada dekat sini, dekat sana dan dekat panel pintu ni. Harga untuk Foton Omak AMT ni bermula RM128,000 sahaja.